Dulu orang beli hybrid sebab nak jimat minyak. Sekarang Chery bagi semua sekali. Torque tinggi, adas penuh dan rupa tak macam kereta ayah-ayah. Ini Chery Tiggo Cross Hybrid, SUV segmen B yang nampak bergaya tapi senyap-senyap, datang dengan motor elektrik dan total 204 PS. Pecutan dia senyap tapi mengejutkan. Efficiency 5.4 liter per 100 km je. Walaupun berat dia 1.5 tan lebih, dia lagi jimat dari banyak sedan biasa. Memang daily driver yang mesra dompet ni. Seperti varian turbo, dalaman pun tak kedekut. Skrin 10.25 inch depan dan tengah. Wireless charger, aircon dual zone ambient lighting dan tempat duduk for leather. Senyap, selesa dan nampak premium. Nak cerita pasal ADAS, ini memang luar biasa untuk kelas dia. 7 beg udara, lane centering, traffic jam assist, rear collision warning, door opening alert. Pendek kata, dia jaga kau macam bodyguard on wheels. Gearbox dia direct hybrid transmission, bukan CVT biasa. Smooth gila. And memang dapat rasa 310 Nm torque tu. Rasa macam EV lah. Start stop dalam jam pun tenang je, tak rasa kasar langsung. Memang drive kereta ni best lah, smooth je. Kalau nak sporty, pilihlah enjin turbo. Tapi kalau nak pemanduan tenang, jimat minyak dan ciri keselamatan macam SUV RM150,000 tapi tak harga macam tu, yang ni boleh consider. Torque dia memang addiktif. Memanglah banyak orang skeptical hybrid punya kereta ni, tapi kalau korang 90% kat Klang Valley je, driving through jams and shopping malls, kereta ni lagi sesuai.